Aduh, motor mileage dah tinggi. Kan aku tanya abang tu kan kena marah lagi. Tak apa, tanya. Bang, tanya boleh bang? Boleh. Tanya Okay. dulu. Motor saya dah 30,000 mileage. Tapi saya tak tahu nak buat servis apa ni. Motor apa? Motor Y15. Oh, motor dah ada low power tak? Motor tak ada loss power. Tapi saya takut abang. Dah lama sangat saya pakai tak buat apa-apa tu. Okey, kalau macam tu saya boleh suggestkan untuk ambil package servis basic B ataupun A. Basic service. Betul. Basic service. Apa beza A dengan B bang? Macam mana saya nak pilih ni? Macam A, dia akan servis coolant, Okay. plug, minyak hitam. Servis coolant maksudnya apa tu bang? Dia akan flushing coolant. Kita akan buat flushing coolant Okay. So kalau macam B pula, sama juga macam A, tapi kita add on dari segi free filter, O-ring free filter, cuti throttle body. Itu. Oh, okay. So, abang recommend saya ambil yang mana? Kalau dah 30k, saya recommend untuk ambil basic B. Basic B lah. Dia tukar filter dekat tank sekali lah. Betul. Oh, okay. Boleh. Abang ada 2 package tu ke? Kalau saya nak tambah air filter ke, abang ada package lain tak? Tak ada, 2 tu je. Kalau kata nak tambah air filter ke apa, kena add on. Oh, kena add on. Add Tak on. dapat harga package lah. Kira macam tak kita dapat. add on item lah. Betul.